Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Hafiz Arif. Okey, hari ini saya nak ajar macam mana cara prospecting yang betul. Okey, tapi untuk hari ini saya ajar macam mana cara prospecting guna FB. FB ke WhatsApp. Okey, jadi ingin saya ingatkan, untuk pelajari macam mana cara mempromosi, anda perlu mendengar voice note pertama dan voice note kedua. Apa tu voice note pertama, voice note kedua? Kalau anda tak tahu, anda kena rujuk pada upline anda. Tanya upline anda ataupun orang yang telah memperkenalkan anda, tuan, mana voice note pertama, voice note kedua? Saya nak dengar dulu. Kalau tuan tak tahu benda tu, tuan kena tahu juga, tuan kena ambil tahu, tuan kena dapatkan juga voice note tu. Baru tuan boleh belajar cara mempromosi. Okey, kita proceed. Jadi saya nak apa yang saya nak ajar dekat sini, macam mana cara kita promote secara online. Okey, kadang-kadang orang ni nak buat offline ni dia rasa leceh, kan? Nak berjumpa dengan orang lah, kadang-kadang tak reti nak bercakap. Kadang-kadang ada masanya nak set appointment pun tak reti. Transportation ke tak ada. Jadi sebenarnya tak ada masalah kat kita sebab semuanya gunakan handphone, semua ada internet, jadi semua boleh prospek. Tak kisahlah kalau dia tak ada transport nak prospek kat luar ke, dia boleh prospek melalui FB saja. Okey, jadi nasihat saya untuk prospecting, banyak dah saya perhatikan orang luar. Prospecting banyak yang guna cara salah. Entah mengarut macam mana dia guna cara prospecting. Jadi saya nak tunjukkan satu cara simple. Dengan hanya guna video je, kita boleh prospek klien dan insyaAllah boleh close. Guna cara yang betul kerana dalam Facebook ni berjuta prospek. Walaupun kita rasa macam ramai dah orang tahu pasal Tuan Excel. Memang diorang dah tahu kan pasal Tuan Excel. Tapi tak join lagi. Orang yang menggunakan Tuan Excel ni baru 900,000. Kan, baru 900,000, 1 juta tak sampai lagi. Kita rakyat ada 30 juta. Pengguna handphone ada 41 juta. Okey, dalam Facebook ni kita andaikanlah 10 juta. Okey, kita andaikan 10 juta dekat dalam Facebook ni. Pengguna FB. Kan? Kita tolaklah orang tua, orang muda, apa benda, orang yang hati dia tak terbuka untuk join business, kita tolaklah dalam 5 juta. Okey? Tolak lagi 3 juta tu mungkinlah dia dah dia dah buat business ke, dia dah mungkin dia dah berpengalaman buruk ke dalam bisnes ni ke, kena tipu ke, kita tak tahu kan. Jadi tak apa, kita tolak, tinggalkanlah 1 juta untuk kita dalam Facebook. Banyak ke sikit? Sebenarnya banyak tuan-tuan. Banyak. Kita bukan nak 1 juta tuan. Kalau 1 juta kita dah billionaire dah. Kita kalau 1 juta kita dapat close pada level 1 yang join dengan kita dah billionaire dah tuan. Kita nak 100 je. 100 orang daripada 1 juta ni untuk join bawah kita, level 1. Kalau tuan boleh buat 100 orang dalam 1 juta prospek tuan yang kat dalam FB ni, okey, jangan risau, tuan akan dapat 5 angka duit pencen tiap-tiap bulan. Senang atau susah tuan dekat melalui FB. 1 juta ni saya andaikan 10 juta pengguna FB, tolak orang tua, tolak orang tak nak bisnes, tolak orang yang dah tahu pasal Tuan Excel semua, tinggalkan 1 juta saja. Tuan nak 10 orang je tuan. 1% pun tak sampai tuan. Peluang kita dalam FB ni sangat fresh. Okey, tanpa kita buang masa, kita teruskan. Okey, untuk prospecting secara FB ni tuan, apa yang tuan perlu tahu adalah tuan perlu mempelajari bagaimana kita nak prospek. Ada 3 basic utama, okey. Pertama adalah cara approach. Kedua explain, ketiga closing. Tuan kena ingat 3 perkara ni. Okey, tuan kena tahu macam mana approach. Approach ni macam mana tuan nak dapatkan PM orang tu. Kalau tuan tak dapat PM orang tu, contohlah orang tu nak bertanya, terangkan saya pasal bisnes ni. PM tuan tentang bisnes, kita nak orang PM, orang nak tanya pasal bisnes. Orang-orang ni kan, kita nak orang ni orang berkualiti, dia memang nak mencari bisnes. Jadi macam mana kita nak dapatkan orang ni adalah melalui approach. Approach ada beberapa perkara yang kita perlu tahu, okey. Yang kedua adalah explain. Bila dia orang nak tahu, kita kena explain kat dia. Macam mana cara kita nak explain kat dia? Kan, kadang-kadang orang ni approach pandai cerita pasal bisnes, tapi bila nak explain gagal. Kan, explain dia tak berapa mantap sampai orang pun rasa macam bisnes ni tak ada kepentingan. Dan yang ketiga, last kali bila kita dah explain, dia dah faham, kita nak close dia. Kadang-kadang orang closing pun masalah juga. Dia tak tahu bila waktu nak bank in.
Dia tak tahu macam mana nak pastikan orang untuk bank in. Inilah 3 basic utama dalam kita nak prospecting di FB. Okey, jadi kalau 3-3 ni kita boleh pegang, insya-Allah memang setakat nak prospek di FB tu memang celah kuku je. Okey, ingat apa yang saya cakap. Jadi macam mana cara kita nak approach nak dapat dengan PM? Kan ada beberapa cara. Salah satunya adalah wall post. Contoh hari ni kita wall post. Tok macam saya. Setiap hari saya wall post. Hari-hari saya wall post. Waktu saya pergi preview, saya tunjuk testimoni kerja 30 tahun berpangkat meja kan. Saya ada letak website saya untuk diorang boleh buat research. Macam mana dapatkan website ni? Okey, kita boleh pergi kepada www.tonexcel.biz. Dekat situ dia ada ajar macam mana kita nak buat website sendiri. Okey, ini salah satu cara dia. Okey, lepas tu saya post. Hari-hari saya post. Post pula yang ni 50 keping SIM card terpaksa dihabiskan. Setiap kali aktiviti saya post. Letak website saya. Yang ni saya tunjuk pengalaman saya. Hari-hari saya post supaya orang yang stalker saya sentiasa memerhatikan saya. Yang ni saya tunjuk aktiviti saya, prospecting, semuanya. Jadi hari ni pun saya nak post. Saya post lah apa-apa. Jadi post ni sebenarnya adalah salah satu cara macam mana kita nak dapatkan prospek dekat dalam FB ni. Kan hari-hari kena post. Ingat cakap saya, hari-hari kena post. Dengar je. Jadi yang kedua, cara ni adalah kita pergi post dekat grup-grup FB. Contoh je, buat duit. Contoh lah, okey kita buat jom buat duit. Kan? Kita pergi kat jom buat duit ni, kita nampak ini semua prospek-prospek yang kualiti. Semua orang nak mencari duit. Dia ada dua je kemungkinan. Sama ada orang yang nak buat duit, kan, ataupun orang nak memperkenalkan cara buat duit. Orang nak cari memperkenalkan bisnes dan orang yang cari bisnes. Contoh ni orang yang memperkenalkan bisnes kepada dia. Ini semua orang memperkenalkan bisnes. Tapi yang ni, kan, contoh yang ni. Yang minta PM ni, ini adalah orang yang mencari bisnes. Jadi inilah kerja kita. Hari-hari kita kena post. Kalau macam nak tahu ayat apa yang kita kena post, apa semua ayat kena post, boleh ikuti video yang sebelum ni. Jadi saya ajar. Ini hanya kita nak dapatkan post. Okey, faham? Jadi saya nak ajar setiap kali dapat PM daripada orang, contohlah saya tunjukkan. Okey, ini contoh yang saya dapat. Contoh saya post dekat grup bisnes. Apa-apa, setiap hari post dekat grup bisnes, buat je apa-apa ayat. Anda mampu jana duit tiap-tiap bulan tanpa henti. Ubah hidup anda, duit pencen. Tunjuk income. Lepas tu tunjuk income siapa-siapa kalau anda tak testimoni lah. Jadi dapat nampak PM. PM kan. Saya nak nombor WhatsApp ni. Saya tak nak PM dia dekat FB. Sebab apa? Saya tak boleh bagi video kat dia. Ini yang saya nak ajar tuan-tuan sebenarnya. Dengar apa yang saya ajar. Saya ajar hanya sekali je. Buat apa yang saya ajar. InsyaAllah mesti menjadi. Sebab apa? Saya tak pernah fail pun sebulan. Saya tak pernah pun bawah 10. Saya hanya guna cara yang sama je tuan. Okay, caranya, bila kita dapat PM, okay, kita pergi PM dia. Okay, yang ni macam ni. Contohnya saya dah PM dia lah. Kan? Bila saya dah PM dia, saya bagi tahu, salam, saya nak nombor WhatsApp untuk bagi tahu cara saya buat duit. Ambil ni, pergi WhatsApp dia. Kalau orang yang dah sedia bagi nombor WhatsApp ni, kita pergi WhatsApp dia. Jadi sebab itulah saya sediakan skrip untuk tuan-tuan ambil. Ini bila di FB ni minta PM, copy ni, copy, paste dekat dia. Bagi dekat dia untuk minta nombor WhatsApp. Bila dah dapat nombor WhatsApp, masukkan dalam WhatsApp, kita pergi PM dia. Okey. Okey. Jadi contoh. Okey, contoh ni prospek, okey, prospek Farhan yang saya ambil daripada grup lain. Okey, saya ambil copy skrip saya. Bila kat WhatsApp kita ambil je. Okey, saya berkongsi kepada awak macam mana cara buat duit. Okey, post dekat dia macam ni. Okey, saya ada satu lagi prospek. Tak silap saya. Prospek Azmi tadi. Ni prospek Azmi. Okey. Kita post lagi kat dia. Saya Hafiz. Macam ni kita buat hari-hari. Faham? Ini je hari-hari kita buat. Okay, jadi syarat dia macam mana kita nak pastikan kita boleh berjaya dalam bisnes ni. Kita PM seramai yang boleh dekat WhatsApp. Okay, faham? Dekat WhatsApp kita buat je cara yang sama. Ini je hari-hari kita buat. Jadi kita ikut skrip ni. Bila dia dah balas apa benda yang kita kata ni, kita bagi yang kedua. Boleh tahu awak duduk mana. Sebab apa awak mencari side income? Kita nak tahu dia duduk mana. Sebab apa? Kalau dia duduk dekat, kita boleh jumpa dia, kita terus close dia.
Kan? Sebab apa awak nak cari side income? Kita nak bagi tahu kenapa dia nak cari side income. Kita nak keluarkan why dia. Kenapa dia perlu cari duit. Faham? Nanti kita akan tunggulah. Kalau ada respon, bolehlah saya tunjukkan secara live. Okay. Jadi ini saya tunjukkan skrip WhatsApp. Jadi yang ni, bila dia dah kata saya duduk di area Selangor mencari side income sebab nak tolong keluarga, bagi ayat ni. Alhamdulillah, insyaAllah, niat yang baik Allah akan pemudahkan. Dengan peluang ni, insyaAllah awak akan selesaikan masalah kewangan awak. Nampak? Kita bagikan dia harapan. Supaya nampak macam, dia rasa macam, benda ni satu peluang. Faham? Jadi kita bagi tahu dulu, saya nak bagi tahu bisnes ni modal dia RM95. Adakah sebenarnya awak mampu? SIM card kan harga dia RM95, 40 sen kan? Jadi kita bagi dia benda ni dulu. Sudah ada ke? Okay, tak ada lagi. Okay, faham yang ni. Jadi yang ni pula kita akan bagi dia lagi skrip. Diikuti setiap. Bagi. Yang ni, dah ada orang reply. Siapa reply? Okay, orang lain. Jadi kita akan bagi kat sini. Okay, lepas dia dah kata mampu. Kalau dia kata mampu, kita boleh teruskan. Kalau dia cakap dia tak mampu, that's it, kita biarkan, kita bagi dia video dan kita bagi dia website kita. Faham? Itu je cara dia. Kita bagi dia website kita untuk kita proceed terus. Suruh dia baca, tunggu dia ada modal, baru dia bagi. Macam ni. Belum ada yang balas lagi. Jadi kita tengok ni. Lepas tu kemudian bila kita dah bagi tahu dia, kalau dia mampu, okey kita tegak. Okey, baik, saya kongsikan peluang ni. Terpulang kepada awak nak ambil ke tak, saya sudah pun dapat duit pension tiap-tiap bulan RM5,000. Macam ni saya punya testimoni. Jadi kalau macam tuan, kalau tak ada testimoni, tulis je, saya dah dapat duit pension yang tetap tiap-tiap bulan. Tak bagi tahu lah berapa. Macam-macam masalah saya, kewangan saya boleh selesaikan. Alhamdulillah. Kita terus bagi video ni, kita terus bagi ni. Awak lihat video ni, durasi dia 5 minit. Bagi tahu dia berapa masa dia supaya dia boleh spend time. Peluang ni jangan sia-siakan. Selama 5 tahun saya cari akhirnya, ini adalah peluang yang terbaik. Okey, faham? Tak ada lagi. Okey, faham. Jadi tengok sekarang dan inform saya. Okey, saya tunjukkan contoh nanti. Tengok sekarang, inform saya. Kita kena bagi tahu sekarang. Supaya dia akan tengok. Lepas dia tengok, terus kita cakap, kita agak-agak lah 5 minit, 10 minit, kita terus bagi dia ayat ni. Jadi macam mana nampak potensi dia? Gila-gila mudah awak bisnes ni. Kita kena guna ayat ni. Saya akan guide, saya akan jadi mentor awak. Faham? Supaya dia akan rasa macam diri dia ni security. Ada orang akan tolong dia. Ini penting. Copy je ayat saya. Okey. Jika dah ada testimoni, okey, untuk skrip ni, jika yang dah ada testimoni boleh guna. Faham? Macam saya ada testimoni. Macam anda pun kalau dah ada 300 ke 500 ke dah boleh guna dah. Letak je. Diorang pun akan rasa tergugat punya. Handphone diorang tak pernah bagi duit. 20 sen pun tak pernah. Kalau encik letak RM50 pun dah okey dah. Faham? Ataupun kalau tak ada yang testimoni yang tak ada, kita boleh guna ayat ni. Ini testimoni dari mentor saya. Letak yang saya punya kan. Saya punya slip duit ke, ataupun commission top up siapa-siapa ke, Sifu, Mazlan Abbas ke apa ke, tak kisah. Jadi lepas kita tu kita bagi gambar. Ini yang buat yang ada testimoni yang ada testimoni. Saya bagi gambar income saya. Saya bagi gambar income saya bulan lepas, commission saya RM5,000 masuk. Lepas tu saya letak lagi gambar kan, commission top up, yang ni gambar duit, bukti dia masuk kat Maybank account saya. Yang ni saya letak gambar bukti commission saya naik-naik. Tak henti kerana tak putus top up. Yang ni gambar bukti mereka gunakan sistem rahsia saya. Ini yang saya nak tekankan kepada anda. Kadang-kadang diorang tu rasa macam tak boleh promote. Bila rasa tak boleh promote, kita cakap kita ada sistem rahsia. Siapa guna memang senang nak dapatkan klien. Faham? Okey. Jadi dekat sini saya nak bagi tahu. Okey, yang ni pula gambar optional. Kalau adalah kejayaan ke, kalau ada kereta, kalau apa ke, boleh tunjukkan. Macam saya tunjuk gambar saving saya. Saya saving RM5,000 setiap bulan. Macam tu. Jadi lepas dia dah tengok ni, kita dah tengok dia rate, dia kata okey ke, apa ke, menarik ke apa, tak kisah. Kita terus bagi ayat ni. Berminat tak dengar tawaran gila saya? Tawaran ni hanya orang yang berminat
dan nak jadikan saya sebagai mentor, nampak? Kita offer dia mentor. Jadi jaminan saya 200% duit akan dipulangkan kalau tak capai 4 angka dalam setiap 3 bulan. Kita buat macam tu. Faham? Kalau diikut segala tips yang saya bagi, memang insyaAllah 4 angka 3 bulan tu insyaAllah memang boleh dapat. Berminat, sila reply saya nak. Kalau dia reply je saya nak, terus bagi ayat ni. Ini silap ni, ada T, tawaran besaran dari saya. Bagi tawaran ni, rasa pop-up total 2015, RM215. Kita bagi offer dia RM95 saja. Terpulanglah kita dapat berapa harga yang daripada upline kita kan. Ikut, depends berapa harga. Tapi kalau boleh, biar yang kita offer tu bawah sikit daripada 100. Biar 2 angka. Lepas tu kita cakap lah, termasuk buku-buku, termasuk postage tambah RM90, tambah RM10 ke dah RM105. Sama je. Okey, faham? Jadi kita letakkan ayat penting kat sini. Ini tawaran bermula daripada sekarang. Sebelum jam 3 tengah hari pada hari esok. Depends pada dia. Kalau dia kata dia tak boleh bayar esok tapi dia nak join, kita tanyalah dia nak join bila. Mungkinlah lusa. Kita cakap, okey, kita anjakkan ke lusa. Macam itulah. Faham? Tapi jika bila kita dah explain sampai kat video, dia tengok video tetap tak menarik, kan kita ada letak kat sini kan. Saya letak. Kan, awak lihat video terbaik ni. Ni video Vanzal Abbas. Kita bagi video yang anda buat duit tiap-tiap bulan tu. Lepas kita dah bagi video, kita cakap jadi macam mana, dia still diam, kita bagi ayat ni. Jika diam, reject business, bagi ayat ni. Faham? Jika dia kata, alah susah lah nak cari orang, saya minat bisnes ni tapi saya susah nak cari orang, kita bagi ayat ni. Mana ada cari orang ni? Kita pun tak suka cari orang. Kita guna sistem FB. Inilah sistem dia. Sistem copy paste dia. Pakai ayat ni. Lepas tu kita bagi lagi ayat ni. Sistem ni penting untuk pastikan macam mana nak cerita prospek. 30 minit je copy paste. Faham? Jadi contoh if let's say dia nak bank in esok, nak bank in lusa ke apa kan, kita tak boleh biarkan dia. Kita kena follow up dia. Jadi macam mana kita cakap, kita bagi dia ayat ni. Esok saya akan beri lagi video sangat hebat bagi saya. Video ni betul-betul selesaikan masalah kewangan. Lusa saya akan bagi lagi video apa. Kita setiap hari kita bagi dia video. Kalau dia bank in hujung bulan, janganlah bagi setiap hari. Menyampah pula dia. Kita bagilah 3 hari sekali. Faham? Okey. Okey. Ni. Cantik. Prospek dah balas. Okey. Lepas saya bagi ni, kita bagi skrip kita. Okey. Boleh tahu awak duduk mana, side income berapa. Kita tengok dia reply apa. Okey. Ini saya tunjukkan, saya dah tunjukkan beberapa contoh. Dia reply. Tak ada. Ini tips follow up. Ini lepas kita dah habis, dah close dia kata bank ni esok ke bank awal bulan, akhir bulan ke apa. Ini kita nak bagi dia tips. Elakkan dia daripada environment negatif kat luar. Kadang-kadang dia orang ni gatal tangan, pergi cerita dengan orang, dah start promote. Jadi kita bagi ayat ni. Pasal tu lah kadang-kadang bila tiba waktu bank in, dia diam. Sebab ni lah, sebab dia dah dengar cerita buruk pada orang. Dia suka dengar cerita buruk daripada positif kan. Lebih kepada negatif daripada positif. Jadi kita paste ayat ni. Sekarang ni awak dah dapatkan macam-macam ilmu, perlu pergi ke website ni. Kita bagi di website kita. Macam saya ni, website saya awak buat dekat tuanexcel.biz. Okey. Ini bukan tuanexcel.com, tuanexcel.biz. Okey, jangan mulakan promosi, jangan ceritakan pada siapa-siapa sebab kita guna sistem. Ini akan rosakkan market awak sendiri. Saya nasihatkan awak untuk pastikan awak berjaya secepat mungkin. Dengar nasihat saya sebagai mentor awak. Dia tak akan kongsikan. Jadi kita selamat. Okey, faham kat sini? Okey. Ini beberapa tips saya. Jadi apa yang saya nak bagi tahu anda sebenarnya untuk buat benda ni kan, syarat dia anda perlu buat macam ni. Buat hari-hari. Setiap hari pastikan kita berjaya buat hari-hari. Jangan fail. Hari-hari jangan selang. Selagi kita tak capai 10 orang, jangan berhenti. Yang kedua, pastikan kita dapat satu prospek yang berminat setiap hari. Setiap hari je mesti keluar daripada mulut dia ataupun keluar daripada ayat dekat WhatsApp dia kata, sampai kita dekat ayat ni kan, kita tanya dia, macam mana nampak potensi dia? Kan? Ataupun kita bagi ayat ni, reply saya nak. Dapat ayat saya nak ni, okey, hari tu kita dah buat kerja. Kita dah dapat satu berminat. Jadi kita dah boleh duduk diam. Okey, faham? Masukkan dalam broadcast list WhatsApp. Dalam WhatsApp tu, kita boleh masukkan dalam broadcast list kan. Kat sini tak ada.
Okey, kita masukkan dalam broadcast list supaya kita boleh follow up dia lagi. Ini Pening. Okey. Type. Okey, kita bagi lagi ayat yang lain. Alhamdulillah, insya-Allah masalah kewangan awak. Dia typing. Tunggu dia type dulu. Dia nak bagi tahu sebab apa dia nak mencari side income. Okey. Kita tunggu. Jadi, kita tengok dekat sini. Jadi, kesimpulan apa yang saya nak ajar dekat sini adalah pastikan kita buat satu kesimpulan kita. Buat dalam kertas, setiap hari kertas tu kita tulis. Kesimpulan untuk hari ini. Progress untuk hari ini. Terpulang kepada Tuan. Okey. Hari ni saya dah wall post ke belum? Nampak? Hari-hari kita wall post. Sebab kita nak memperkenalkan kepada orang. Kita kena keep on promotion. Kita keep on promosi sampai kita dah berjaya baru kita stop. Okey. Hari ni saya sudah post pada 3 grup. Ke belum? Lepas tu kita tengok grup tu berapa orang dah PM kan. Untuk tahu lebih lanjut pasal ni, tengok video yang sebelum ni. Okey. Jadi apa yang kita buat yang ni paling penting. Saya PM personal selama 15 orang. Kan macam ni. Saya PM dah 2 orang tadi. 1, 2. Tapi yang balas ni. Okey. Atau dia balas. Ekonomi sekarang tak stabil. Gaji pun tak stabil. Okey. Kita ambil yang ni. Alhamdulillah. InsyaAllah niat. Kita ambil lagi ayat ni. Saya nak beritahu dulu RM50. Adakah awak mampu? Kita bagi ayat ni. Okey. Tunggu dia reply. Jadi kita buat ayat ni. Nampak? Jadi apa yang kita buat, setiap kali kita PM orang tu, okey, kita PM seramai 15 orang. Tok, 5 orang je yang reply nombor WhatsApp. Jadi 5 orang ni yang kita akan PM. Betul? Kalau kita PM 15 orang, 1 orang je reply WhatsApp, maknanya problem dia adalah disebabkan ayat pertama kita tu macam mana kita nak pastikan dia boleh bagi kita nombor WhatsApp. Itu kita kena fikir. Salah satu cara yang saya boleh sharekan adalah inilah ayat dia. Okey, faham? Jadi ingat cakap saya, faktor kejayaan dalam bisnes ni adalah berapa ramai yang boleh tengok video Mazlan Abbas yang Tuan kasih tu pada dia. Kalau 5 orang berjaya tengok, okey, kita tengok berapa ramai orang berminat. Pada saya, kalau kita nak betul-betul berjaya buat online prospecting ni adalah paling minimum kita kena pastikan setiap hari 10 orang berjaya tengok video yang kita bagi kat WhatsApp. Jaminan saya kalau 10 orang tengok, 5 orang akan berminat untuk join. Percaya cakap saya. Okey, faham? Jadi kita buat hari-hari. 5 orang, 1 orang berminat. Jadi esok kita nampak lagi progres kita. Kita tahu setiap hari kita buat kerja ke tak? Faham? Jadi kita tengok. Ada tak ada reply? Okey, dia tak reply. Ni, terang sikit. Okey, boleh. Kita bagi ayat. Ini je hari-hari kita buat. Okey? Kalau dia tak nak reply, dia dah belah. Dia dah reject apa, kita belah. Tak payah pergi kat dia. Okey. Ini saya tunjuk contoh secara live macam mana saya buat. Ini saya tunjuk berapa apa yang saya tunjuk contoh yang saya berjaya close deal. Okey, tengok orang ni, prospek ni. Saya bagi ayat sama. Salam, saya Hafiz berkongsi kepada Tuan macam mana tak duit. Sama kan? Yang ni saya tukar sikit ayat. Boleh saya tahu Tuan duduk mana apa? Perempuan ke lelaki saya tibai je, copy paste je. Duduk di mana? Terengganu. Okay, sebab apa cari side income, tak pandai bisnes, tak tahu macam mana. Awal-awal dah tak tahu bisnes, tapi nak cari duit kan. Awal tak tahu bisnes, tapi nak mencari side income. Saya beli dia balik. Okay, betul tu. Suami dah tak sebulan kerja. Saya copy paste ayat sama, nampak? Lepas tu saya tekan modal RM90 ke apa. Adakah Tuan mampu? Bukan. Kejap ada anak kecil. Okay, tak apa. Saya tunggu. Lepas tu, kalau saya dah daftar, ini bisnes apa? Saya bagi ayat sama. Okey, baik, saya kongsikan kepada awak. Nampak? Sama kan? Lihat video ni, video terbaik. Boleh? Kemudian, saya kena orang macam mana? Tak payah guna teknik Pinot. Bila dia kata guna cari orang ke macam mana, kita gunakan skrip kita. Yang kalau dia tak minat untuk cari orang. Ni, kita gunakan skrip kita kalau tak minat cari orang. Okey, insyaAllah saya mampu. Bukan masalah bisnes apa tu Tuan. Okey. Barulah kita bagi ayat ni. Mampu? Okey, baik. Saya akan kongsikan peluang ni. Alhamdulillah. Okey, bagi lagi. Ayat bawah. Saya lihat. Boleh? Kita bagi ayat ni. Okey, sambung. Kita buat tadi. Tok. Saya guna ayat FB.
Teknik FB tak payah. Saya terus bagi video. Inilah video yang saya cakap, video masalah basuh. Kalau tuan tak ada video ni, pergi minta kat upline, pergi minta kat dalam grup. Video ni sangat penting. Inilah video cara kita nak buatkan dia minat. Jangan pakai video lain. Pakai je video ni. Dengar je cakap saya. Okey. Jadi kita bagi. Jadi macam mana? Dah tengok? Nampak? Saya bagi skrip saya. Line slow sangat besar. Dia dah tengok dah. Macam best dengar. Semangat pun dah ada untuk join. Nak join kan? Jadi, ini ayat saya lah. Saya bagi sikit-sikit, tambah sikit. Macam mana nak mula? Berminat dengan tawaran gila? Saya cakap kan, reply saya nak. Ini testimoni daripada diri saya. Saya dah ada testimoni macam tunjuk. Macam tuan tadi kan. Testimoni. Letak gambar, ayat. Gambar, ayat. Gambar, ayat. Pandailah korang nak cari gambar apa. Okay. Dia tak balas lagi. Tunggu dia cakap boleh, baru kita bagi dia video. Sebab apa kita nak biar dia tengok terus. Ni saya tunjuk gambar saya. Business commission naik. Jadi bukti mereka gunakan sistem rahsia yang saya beri. Gambar-gambar ni kan minta dekat upline ataupun minta dekat saya. Okey. Saya akan beri pada anda. Ini nanti saya akan letakkan sekali dalam grup. Boleh ambil gambar ni. Ini gambar bukti yang sistem kita menjadi. Okey. Ikut sistem je, tak payah nak cari orang. Memang susah. Kita counter daripada masalah. Ini tawaran besar-besaran yang saya bagi tu. Kan? Tawaran besar-besaran. Okey. Dia kata, hari Khamis tak apa ke? Atau dia kata dia tak boleh bank in. Sebab tawaran saya tu sampai esok kan. Hari Khamis minggu ni. Okey, saya akan lanjutkan tawaran ni. Faham? Itu je cara dia. Terima kasih terwujud bisnes ni. Dah settle. Faham? Itu je. Buat je hari-hari. Ini Kamarudin. Contoh, atau saya bagi ayat sama. Cuma saya tunjukkan bukti yang saya ada post yang dia PM, tak PM tu kan. Kemudian dia kata .jb dah kahwin apa. Okey, alhamdulillah. Copy paste lagi. Boleh macam nak buat. Copy paste lagi. Bagi video. Macam mana nak join? Wait, dah siap marah saya lagi. Saya balas lambat sebab video ni. Faham? Jadi terus saya bagi. Okey, berminat dengan tawaran. Okey, bagi nombor akaun. Esok saya bank in. Saya nak. Faham? Saya bagi. Okey, daftar. Saya bagi tunjuk sistem FB saya. Alhamdulillah, close. Jadi saya bagi ayat ni. Awak nak dapat macam channel boleh. Jangan mulakan promosi. Saya nak jaga dia supaya dia jangan terpengaruh dengan pengaruh luar. Ini sahaja apa yang saya buat hari-hari. Faham? Okey. Jadi insyaAllah dengan video ni saya harap Encik boleh close orang dengan baik. Okey. Semoga semuanya berjaya. Okey, akhir kalam daripada saya. Buat betul-betul. Buat hari-hari bisnes ni. Ingat saya cakap, pastikan kita berjaya. Hantar 5 orang tengok video ni. Bila hantar 5 orang tengok video ni, pasti ada satu berminat. Kalau kita boleh pastikan 10 orang setiap hari dapat video ni, kita tadi ada berminat ke tak? InsyaAllah 15 orang saya boleh jamin pasti. Kalau tak berjaya dengan cara saya ni, call saya di nombor 013-3088-630. Saya akan selesaikan masalah tuan. Saya akan try tengok apa masalah tuan yang saya boleh fikirkan cara ni. Okey? Okey. Itu saja dari saya. Terima kasih.